please. Let's go for production. Sakina Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Razuri bin Rosli, pengarah untuk filem Dongeng Sang Kancil. Saya mewakili semua warga kerja Let's Go Production ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang telah menonton filem Dongeng Sang Kancil selama 77 hari di Pawagam. Terima kasih banyak-banyak. Saya Nik Ahmad Rashidi selaku pengarah bersama untuk filem Dongeng Sang Kancil ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat semua peminat dan penonton. Saya mewakili seluruh tim dan kru produksi Dongeng Sang Kancil ingin melahirkan rasa terharu dan setinggi penghargaan untuk semua penonton yang telah menyaksikan titik peluh dan pengorbanan kami untuk menghasilkan karya yang istimewa. Kerana inilah satu benchmark yang kami telah capai dengan bertungkus lumus yang kami sangat berbangga dengan hasilnya. Hai, saya Zaki Ishak, merupakan audio dan muzik director untuk filem Dongeng Sang Kancil. Filem Dongeng Sang Kancil telah pun melabuhkan tirainya di Pawagam seluruh Malaysia. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah menonton di Pawagam. Terutama sekali yang telah memberikan komen-komen positif. Contohnya seperti menghargai visual, ada yang menghargai lakonan, dan bagi saya pula saya lebih tengok kepada lagu-lagu. Ramai yang meminati lagu-lagu dalam filem Dongeng Sang Kancil ni. Contoh lagu yang saya rasa yang ramai suka, lagu Hulahir yang Arnab nyanyi, lagu Nasib Buaya, terutama sekali lagu-lagu daripada Amir Mazdi, iaitu pelakon Harimau Kembang kita. Hai, saya Zuhini, pengarah seni untuk filem Dongeng Sang Kancil. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peminat di Malaysia dan Brunei yang telah menonton filem Dongeng Sang Kancil di Pawagam. Saya juga mewakili tim visual ingin berterima kasih kepada semua peminat yang memberi pujian kepada hasil seni kami di Lekopak Production. Filem Dongeng Sang Kancil ini adalah visual eksperimentasi dari tim kami. Banyak try and error yang kami buat dan Alhamdulillah kami berjaya membuat satu benchmark baru dalam scene animasi negara. Jadi, pada raya ini, kita ada special untuk kalian semua. Nantikan filem Dongeng Sang Kancil di platform streaming anda.